Tak apa tak. Oh, jujur lagi ni. Terima kasih lah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita direzekikan oleh Allah SWT dapat lagi bersama-sama solat Jumaat subuh Jumaat, dan insya-Allah kita ada kuliah kita akan baca kitab Idaman Penuntut ni bab berkenaan dengan sambungan hak yang minggu lepas, haram atas orang yang haid dan nifas ni apa benda. Minggu lepas kita cara panjang tu bab berkenaan dengan orang yang hadas kecil ataupun orang yang junub. Orang yang hadas kecil ni tak ada wuduk lah, cakap mudah-mudahnya dia tak boleh buat apa. Baca Quran boleh, nak pegang Quran tu tak boleh. Lepas tu kita lerek masalah ni hak dalam telefon tu dia kira lagu mana. Dia hak mushaf ni, hak ni kita baca ni. Tu dia panggil mushaf ni. Okey, baik. Lepas tu kalau budak-budak kita ada wuduk, dia nak pegang Al-Quran boleh ke tak? Maka tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dia kata jangan tegur. Jangan tegur dengan maksud lagu mana? Jangan larang budak-budak kalau dia tak ada wuduk, dia nak pegang Al-Quran, awak ngaji Al-Quran, tak apa. Sebab apa? Kalau kita duk main teguh gitu, lama-lama dia tak sing ngaji Quran. Tapi syaratnya budak tadi ialah sampai kepada peringkat mumayyiz. Mumayyiz ni kita mikirlah. Pandai makan nasi sendiri, basuh berok sendiri gitulah lebih kurang baik. Kemudian katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dia kata haram atas orang yang haid dan nifas. Haram atas orang yang haid dan nifas. Dia kata orang lagu mana? Haram atas orang yang haid dan nifas apa yang diharamkan atas orang yang berjunub. Lepas tu tambah lagi beberapa perkara. Jadi terharam pada orang yang berjunub apa benda? Semayang fardu, semayang sunat tak boleh berlaku. Baca Quran walaupun satu ayat dengan kosak Al-Quran tak boleh. Lepas tu apa benda lagi? Sentuh mushaf, bawa mushaf tak boleh. Lepas tu tawaf, duduk, berhenti dalam masjid, baca khutbah, sujud tilawah dan sujud syukur. Lepas tu haid dengan nifas ni ada tambahan dia lagi lah. Dia akan sebut nanti boleh ke tak cerah. Tok lelaki yang cerah masa ia dah lahir, boleh ke tak?
Lepas tu kalau cerah juga jatuh ke dok. Ni. Dia kata yang pertama, orang yang haid dengan orang nifah. Baik. Orang haid, orang nifah. Yang hari haid. Yang pertamanya ialah lalu dalam masjid. Haram, tak boleh. Tapi qaidnya ke mana? Syarat ke mana? Lalu dalam masjid, jika takut darahnya nyoman tadi, orang haid, orang nifah tu menitik. Sekiranya tidak takut, hukumnya nyo lalu dalam masjid makruh sahaja. Baik, ni lalu Okey, baik, ni bukan setakat hari ni lalu dia duduk hak tu haram. Hak yang disebut dalam kitab fiqh ia lalu. Ni tengok lalu. Okey, daripada pintu A kepada pintu B. Sana. Rumah dia alik sana. Dia tak jauh nak kona. Dia pun naik kau ni pakai selipai tu kon. Tu dia panggil lalu. Ia lalu Ia lalu. Ataupun dia ambil barang dia yang tertinggal. Boleh. Tapi dia kena tengok. Kalau benda tu yang nitik, maka jawab dia haram. Kalau dak nitik, darah tadi, maka hukumnya makruh. Ini bagi permasalahan lalu. Ada pun duduk dalam masjid, hak tu haram. Hak tu kita bahas dah. Baik, duduk tu sendiri tak boleh dah. Bukan masalah nitik tak nitik. Jadi dia duduk dalam masjid tu. Dia mari orang akad nikah, dia mari juga dia tengok. Dia pun duduk. Tak boleh, haram ni ikut jumhur majoriti ulama, tak boleh. Tak boleh. Orang yang haid, orang yang nifah, orang yang uzur syar'i, tak boleh dia naik atas masjid. Adapun lalu, kalau tidak menitik maka hukumnya makruh. Kalau takut menitik maka hukumnya haram. Baik, habis yang pertama. Yang keduanya, baik, yang kedua. Yang keduanya ialah berpuasa. Sama ada takmim dianya, puasa tadi tu sama ada fardu ataupun sunat. Tak boleh belaka. Dia puasa. Puasa fardu bulan Ramadan tu. Hak sunat ni Isnin Khamis. Contoh. Baik, bila lagu tu dia haid, dia nifah, tak boleh puasa. Haram. Kalau dia puasa juga haram, berdosa. Baik. Jadi sini ada satu perbincangan ulama. Kalau perempuan, ni hak biasa orang perempuan tanya. Kalau orang perempuan ni dia kering haid, dia kering ni. Jadi dia kering haid pukul dia cek bangun, dia nak kencing apa ni, contoh kan, dia bangun dia tengok kering haid dia. Baik, payah awak contoh gitu, awak contoh ni. Dia bangun dia bangun pukul 6.20 contoh. Sekarang 6 suku. Nanti puasa nanti makin dekat makin dekat waktu dia kan. Dia bangun 6.20. Tengok masalah. Dia bangun 6.20. Dia pun ambil kapas ataupun dia cek. Dia cek, dia tengok kering. Baik, dia pun kering. Kering lah. Okey, baik. Lepas tu dia pun berniat puasa, sah tak? Sah tak? Jawab dulu. Sudah. Okey, baik. Baik. Okey, masalah tu mungkin apa bahaya. Gini, dia bersama dengan isteri dia bangun subuh, orang rebah tu. Tak ada nak mandi wajib. Sah tak? Sah. Sama dengan ukur tadi. Dia bangun, dia cek kering kan. Okey, dia pun niat puasa. Bila dia niat puasa, dia niat dalam keadaan kering haid. Baik, lah ni dia suci dah kan.
Cuma dia tak mandi, dak mandi wajib. Masalah tu dia dak kelahi. Masalah mandi wajib, dak mandi wajib ni ialah bab masalah kalau sah sembahyang. Adapun sah puasa dia tak tengok situ. Sah puasa tak sah puasa ni ialah bab kenaan dengan ia dalam keadaan haid dak. Kalau haid nifas dak boleh, dak jadi. Jadi bangun-bangun sama dengan isteri, suami pun tak ada mandi wajib, isteri pun tak ada mandi wajib, maka hukumnya puasanya adalah sah. Cuma bahas oleh ulama tu dia kata makruh. Tu berbahasa hak lain lah, maksudnya macam mana dari segi hukumnya sah. Baik. Jadi contoh, bangun-bangun tengok Allah nak setengah roh. Dia pun mandi wajib. Sambil-sambil duk mandi wajib tu lagu mana? Okey, baik. Dia ambil kata wala, saja aku berpuasa pada bulan hak dia duk niat dah sebelum ni lah. Bulan puasa gini dia pun niat. Tu dia dah. Baik. Jadi masalah ni biasa ni orang tanya ni pelajar apa dia catat dia kata tau. Kalau kering, patu belum mandi, sah kodok niat. Sah, tak ada masalah. Baik. Contoh lagi lagu mana? Okey, baik. Bangun-bangun pukul 5 pagi. Tengok, darah haid kering dah ni. Dia pun berniat, saja aku berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Sah juga. Sah, tak ada masalah. Baik. Cuma nak memberi peringatan sikit dah. Orang perempuan yang bangun, contohnya bangun pagi, dia tengok kering dah haid dia. Bila dia tengok kering dah haid dia nak buat, asalnya dia bangun untuk sarapan, untuk buat sahur kepada ahli keluarga dia. Bagus, alhamdulillah. Pahala besar. Tapi dia kena ingat satu kali. Bagi sarapan sahur kepada ahli keluarga itu sunat. Bagus. Tapi apa benda hak lagi wajib? Bila dia bangun, dia kena mandi wajib, dia kena sembahyang isyak, dia kena sembahyang maghrib. Sembahyang isyak dengan sembahyang maghrib. Sebab apa maghrib kena sekali? Sebab dia panggil maghrib dengan isyak adalah waktu yang sama. Dia kaedah dia mazhab Syafi'i, bila kering hak waktu hak yang seterusnya itu, dia kena ambil juga hak waktu awal. Contohnya ialah kering pada waktu asar, hak zuhur kena buat juga. Dia kira waktu hak yang sama. Sebab apa ulama kata waktu yang sama? Macam kita pergi musafir, bila kita musafir, zuhur dengan asar kita boleh jamu. Maghrib dengan isyak kita boleh jamu. Itu menandakan bahawa waktu sama tu dia tu. Jadi kita tinggal dulu sekejap sarapan, bagilah kepada ayah dia, untuk lelaki dia, untuk sarapan pada anak-anak, untuk sahur dia pergi mandi wajib, dia pergi sembahyang maya garib, maya isyak. Sebab masih lagi dalam waktu dia panggil. Baik, habis. Yang ketiga, tak. Baik, puasa haram tak boleh. Puasa sunat ataupun puasa padu tak boleh belaka. Patu misal kata maghrib 7 suku, haid mari pukul 7. Lagu mana ni? 15 minit lagi. Nak tahu mana takdir tu. Patu dia pun dia kata macam mana? Saya tak nak makan juga. Okey, tak nak makan atas tujuan mana? Niat puasa haram. Tapi dia tak nak makan sebab apa? Kerana dia panggil menghormati, ataupun dia panggil dah sikit lagi ni, hormatlah, merailah orang lain puasa juga kan. Jadi nampak kalau kita makan colek orang kan, orang lain nampak deki pula. Jadi dia tengok atas kosak. Jadi kalau kosak dia puasa haram lah, tak boleh. Baik, habis. Yang ketiganya ialah taharah atas suaminya. Suaminya orang yang haid tu. Baik. Orang yang haid tadi, tok laki dia lah, menceraikan dia isteri dalam keadaan haid tu atas dasar okey, baik. Atas dasar-dasar yang disebutkan dalam bab tolak akan datang. Kita ni cara tak bab tolak? Juzuk yang kedua, bab munakahat. Molek ni kalau habis
Ni baru juzuk yang pertama. Berapa ratus muka surat ni? 188. Oh, lambat lagi nak khatam ni. Tebal ni. Dia ada 3 juzuk itak ni. Juzuk ibadat hak ni. Juzuk munakahat. Lepas tu juzuk muamalat. Muamalat ni bab cara hajual beli. Hak ni munakahat, apa ni ibadat dulu. Okey baik, mula. Okey baik. Jadi kalau contoh atas orang haid ni, haram atas tok lelaki dia cerai dia, tak boleh. Contoh duk balah-balah masa haid ni, tok lelaki kata aku cerai. Jatuh tolak. Walaupun dalam haid, jatuh. Lepas tu haram tu lagu mana? Haram bagi masalah haram lain. Soh, jatuh. Contoh dia duk balah-balah masa dalam isteri kadang-kadang haid. Tok lelaki kata gini dah nampak demo, nampak banyak kecek sangat ni, kahwin cerai demo. Tahu? Ataupun duduk di jabat tok lelaki WhatsApp. Aku ceraikan kamu dengan tolak 1. Jatuh tak? Jatuh. Hak ni kena mahkamah tentukan. Sebab tu dalam masalah muzakarah fatwa disebut kalau cerai melalui telefon pintar, di dalam masalah lapah ni ada 2. Yang pertama soreh, yang kedua kinayah. Kalau soreh aku cerai, tu ada niat, tak ada niat, jatuh. Kalau kinayah, yahtaju ilan niat, memerlukan kepada niat. Baik, contoh dia cerai, kata aku cerai mu melalui ikut WhatsApp. Kalau ikut kinayah tu, baik, tanya niat dia, memang niat nak cerai ke? Niat cerai, maka jatuh. Bab tu jangan main dalam bab 3 ni. Nikah, tolak, nikah, cerai, selagi rujuk. Tak boleh. Kalau gurau pun jadi, kalau main-main pun jadi, tak boleh. Baik. Jadi haram. Tak boleh. Sebab apa haram? Sebab apa haram cerai masa tolak? Gini. Bila cerai dalam keadaan tolak, dia akan bertambah tempoh apa ni suci apa diri kan. Okey baik. Contoh, kalau kita cerai masa dalam keadaan haid. Pak suci. Tak, suci dah contoh. Lepas tu haid pula. Suci. Berapa kali tu? Haid yang keempat baru selesai tempoh haid tu. Panjang tu. Pak kali misal kata kalau hak kawan ni pula, dia edah dia ni, apa ni cuci dia tu antara 2 haid tu lama. Oh, jawab dia kak panjang masalah jeng. Sebab tu kalau cerai dalam tempoh haid, dia panggil dalam istilah pekor, dia panggil kepada dia melambatkan tempoh iddah. Dia panggil iddah kan bilangan kan. Baik, lambat tempoh iddah dia tu. Sebab tu kalau dia cerai masa suci, okey suci 1 haid. Lepas tu mari pula suci. Kan dia kan kena celah-celah gitu kan. Di antara 2 haid tu kan. Okey baik. Salah satu kuru 3 kali suci. Baik. Kalau cerai hidup, kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Baik. Ada satu tempat kita ngajar ni, ada dia tanya. Ingat lagi masalah ni. Dia tanya bab masalah ni sambil-sambil Okey baik. Adalah mokcik ni dia tanya, dia cerai dengan tok lelaki dia. Jadi bila cerai dengan tok lelaki dia, cerai hidup lah. Bila cerai hidup, baik. Masa cerai hidup ni, tok lelaki hak cerai dia tu pula mati pula dah Tadi dia tau. Okey baik. Contoh cerai ni kan. Cerai. Aku cerai. Kalau ikut kira kena 3 kali suci tau. Okey baik. Lepas tu tok laki mati pula. Dia tanya. Ustaz nak tanya lagu mana ni? Mula-mula cerai dah. Lepas ada tu tok laki mati pula. Dia kata, tak ada rojak ke apa? Tak ada kata. Baik, nak buat lagu mana? Nak kira edah hak mana? Dalam kitab Murni sebut, maka edah dia kena kira hak edah hak mati tu. Kena edah hak mati tu.
Kalau lagu tu baru duduk 2 kali suci, dah mati pula. 4 bulan 10 hari gitu ya. Jadi dalam masalah munakahat ni panjang masalah munakahat ni. Kalau misal kata dan setubuh dah kedok lagi hak tu kira banyak tu masalah tu. Okey baik tak apalah. Siapa tepat dia nah. Okey baik. Sekarang kita habiskan hak ibadat dulu. Baik. Jadi haram untuk lelaki ni cerah di atas isteri ketika mana haid. Kalau cerah jatuh kedok, jatuh sah. Baik. Contoh lain. Saya nak sebut benda ni haram tapi sah. Contohnya ialah dia mengambil wuduk dengan mimma'in maghsubin. Dia mengambil wuduk dengan air yang dicuri. Contohlah. Kita asalnya kita ambil wuduk air wakaf air rumah kita. Baik, dia ambil air wuduk dengan air yang dicuri. Dari segi hukumnya sah tapi berdosa. Sebab syarat sah wuduk tak ada disebut air curi ke air lagu mana. Syarat sah wuduk ialah air mutlak. Okey, contoh lain lagi apa benda? Contoh lain lagi dalam kitab Arab disebut lagu mana? Benda tu sah tapi berdosa. Puasa sunat bagi seorang isteri tanpa dengan izin suami. Puasa dia sah tapi dia berdosa. Ketika mana suami ada di rumah lah. Jadi contoh dia kata nak puasa sunat, tanya dulu untuk lelaki, hari ni nak puasa sunat ni. Oh alhamdulillah, awak nak puasa sunat, saya pun nak puasa sunat. Molek. Baik. Tapi bulan puasa Ramadan tak payah minta izin, hak tu wajib. Wajib. Baik. Okey, yang ketiga, yang keempatnya ialah istimta'. Istimta' dah. Ialah dah ni istimta' ni. Betul. Wal mubasyarah. Baik. Bersedak-sedak ataupun mengambil kesedapan atau bercumbu-cumbu di kawasan antara pusat dan lututnya orang yang haid tadi. Ni faham ni. Baik, suami isteri ni, masalah suami isteri ni. Budak-budak dia tak tahu apa ni. Okey baik. Jadi mengambil kesedapan dengan isteri itu hak haid tu antara pusat dengan lutut. Baik. Sama ada dengan bersetubuh atau raba-raba atau sebagainya. Setengah ulama berpendapat yang haram itu hanya bersetubuh saja, yang lain tidak haram. Baik gini. Hak ni gini. Kalau dok ngaji ni ya tu aish. Tak tahu pula kita haram. Kalau bini dalam keadaan haid kita setuh. Alik atas tak apa. Pusat dengan lutut. Dengan maksud lagu mana? Contoh maaf dah. Pekoh ni dia barang jelas kena sebut lah. Tok laki bini dia haid. Bini dia haid. Balik rumah. Salam si udahi beres lah sebalik atas. Mata tangan dia pegang di antara pusat dengan lutut. Tanpa berlapik. Maka dalam kitab pendapat hak kuat kata haram. Kenapa? Bila setuh dia naik sawak. Baik, bila lagu tu ulama kata takut-takut nak pergi kepada persetubuhan, nak jadi kepada jimuk. Jimuk ketika mana haid ni ialah haram, tak boleh. Jadi dikira gitu. Ni saya kata di atas satu pendapat. Pendapat Imam Nawawi, baik. Jadi hak pendapat yang muktamad tak boleh. Mengambil kesedapan antara pusat dengan lutut. Ada pun sebelah atas kena tak apa. Baik, antara pusat dengan lutut ia tetap lagi. Baik. Pendapat yang kedua, setengah ulama berpendapat. Setengah ulama yang berpendapat ni, okey, dobit dekat situ ialah Imam Nawawi. Imam An-Nawawi. Ni Imam Nawawi ni tokoh ni lah mazhab ni. Baik, kita baca nah sikit. Ya tak apa. Waqtara al-Imam An-Nawawi mazhab al-Imam Ahmad anna alladhi yahrumu al-wat'u faqat. Okey, baik. Telah memilih oleh Imam Nawawi akan mazhab Imam Ahmad.
Maksudnya dia cenderung pada pendapat Imam Ahmad. Dia kata macam mana? Annalladzi yahrumul wat'u faqat. Yang diharamkan dalam masalah ni ialah jimuk saja. Itu pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi dia kata tak boleh nak situ. Tapi tak boleh. Tak boleh jimuk. Jadi tengok budak-budak kalau tak pandai jangan. Tak, supaya orang tua kata mana? Kerek telaga, kenal tak kerek telaga? Kerek telaga kan dia ada timbul tau. Budak-budak kalau tak pandai, dia letak atas kerek telaga tu jatuh. Dia tengok. Jadi ulama dia kata tak bui daripada awal tu takut jadi gitu lah. Takut pergi gomo masa haram. Pendapat Imam Nawawi dia kata tak apa. Pegang gitu ke tak apa. Hak tak boleh ialah jimuk saja. Hak lain tak apa. Baik. Siapa lagi hak kata boleh ni? Wa huwa qaulul Imam Al-Auza'i. Ni. Tokoh-tokoh lain kata boleh juga. Yang pertama Imam Auza'i dia kata. Abi Saur Asy-Sya'bi, Abi Ishaq Al-Marwazi, Wan Nakhai, Ibnu Manzur, wa Dawud, Ru'yani dan Mawardi. Ramai gini. Ramai. Jadi nak ayatnya khilaf ni, khilaf. Di Imam Nawawi kata tak bolehnya jimuk saja, ambil keserapan tak apa dia kata. Baik. Okey, habis bab masalah haram di atas orang jahil dengan orang nipah. Kita pun habis sikit lagi dah. Baik. Okey, tengok nota kaki kat bawah. Pendapat yang kata pendapat yang pertama haram ambil keserapan tau. Pendapat yang kedua pendapat Imam Nawawi kan. Pendapat Imam Nawawi kata tak haram kecuali jimuk. Baik, dia ambil dalil sini. Okey, tengok nota kaki, tengok nombor 1. Sebab tu ngaji kita ni bagus, tengok ada dalil. Mungkin pendapat ini berpegang pada hadis riwayat Muslim. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya boleh buat semua perkara. Ikut dalam hadis sebut. Mu nak buat apa ikut umum. Illa an-nikah, melainkan jimuk. Sebab apa dia terjemuh nikah dengan jimuk? Sebab kaedah ghalib biasanya gitu. Orang tujuan nikah ni untuk menghalalkan persetubuhan. Tujuan dia. Baik. Jadi bahasa Arab ni dia ada dia tak royak direct gitu. Seperti dalam kitab Uqudul Lujain kan. Dia kata macam mana? Sunatnya suami ni dia memegang tangan isteri. Baik. Maka ada orang silap faham, dia kata kalau begitu kita pergi mana-mana pun pegang. Baik, kalau orang awam tak apa. Kalau orang alim dia panggil menjatuhkan maruah. Jatuh maruah. Kucuk isteri depan ramai ni, siu bini depan ramai ni dia panggil perkara yang menjatuhkan maruah bagi orang alim. Yang dimaksudkan dalam riwayat tu ialah memegang tangan isteri, ialah memegang kepada dia nak kepada jimuk. Waktu yang dimaksudkan. Jadi bahasa Arab tengok contoh dalam mazhab-mazhab lain contohnya apabila memegang isteri dia kata dak batal. Kerana maksud situ memegang situ bukan pegang setuh gini. Maksud yang dipegang batal itu ialah jimuk. Dalam mazhab Syafi'i pegang gini batal. Mazhab lain dia faham pegang tu bukan pegang gini tapi ialah jimuk. Tu dia panggil kaedah bahasa Arab. Baik. Jadi dalam hadis sebut buatlah apa benda kecuali jimuk. Buat orang hendak bersedak-sedak dengan isterinya. Hanya man padahal ia man seseorang itu sedang haid atau nifah, kenalah ia seseorang itu bersandar kepada pendapat ulama ini. Ambil pendapat ni dia kata. Pendapat ni dengan zaman sekarang ni bagi saya molek juga lah. Tambah-tambah lagi tau. Dengan suasana dunia yang kita kata pelbagai ujian hari ni. Jadi boleh dia ambil pendapat ni. Baik. Okey, naik alih atas mula. Sekalipun haram atas orang haid dan nifah itu berpuasa, tak boleh puasa. Tetapi wajib atas keduanya, orang haid dengan orang nifah.
qada puasa Ramadan, dia kena qada. Dia kena qada. Baik. Contoh 7 hari, hik hari, qada. Lepas tu tanya pula. Boleh ke tak nak qada dengan nak jamuk, nak himpun dengan puasa sunat? Apa ni? Puasa sunat lepas syawal, puasa nari tau. Boleh. Mazhab kita boleh, tak ada masalah. Jadi dia himpun, asalkan dia qada ya. Tapi hak lagi afdal dia ceraikan. Dengan maksud hak qada, hak sunat, hak puasa sunat. Baik. Bukan macam sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak wajib. Bukan tak wajib, tak payah qada. Bukan macam sembahyang fardu meskipun haram sembahyang atas keduanya, orang haid orang nifas, tetapi tidak wajib qada. Patut kalau qada juga. Lagu mana dalam kitab Sabilal Muhtadi dia cara panjang masalah ni. Haram apa ni tak ingat dah. Tengok semula kita boleh ingat dok mari. Tapi tak perlu qada lah bagi orang yang haid, kalau dia tak sembahyang tak perlu qada. Ataupun ada pun puasa hak tu kena qada. Okey, habis masalah tu kita tengok. Orang istihadah wajib sembahyang. Orang istihadah. Baik, nak tahu istihadah lagu mana? Istihadah. Dia mari dalam tempoh melengkapkan suci. Contoh, 7 hari mari. 7 hari mari tak? Ada tak buat jadual hari tu? Ada tak? Faham dah kan macam mana? Contoh, istihadah mari. Darah tu. Baik, wajib sembahyang. Puasa dan lain-lain. Caranya orang yang istihadah tadi, iaitu mula-mula basuh farajnya, kemudian disumbat dengan kapah atau cotton. Disebut apa? Cotton. Cortex. Ni alat hak wanita. Maksudnya sama dia ada dah ni. Okey, baik. Alat hak perempuan tu lah. Atau cortex atau sebagainya. Baik, apa dia tahu. Lepas itu ambil wuduk. Syaratnya ambil wuduk orang yang istihadah ni sesudah masuk waktu. Masuk waktu dulu. Jadi Allahu Akbar, dia pun gitandah. Gitandah apa dia sombak, dia pun ambil wuduk. Lepas tu jangan buat lere-lere, jangan buat lambat-lambat. Lepas itu segera terus sembahyang, jangan tunggu lagi. Tak boleh tunggu, kerana syarat bagi orang yang ni dia panggil ialah mualak. Adapun macam kita ni orang yang salim, orang yang sejahtera, tak apa. Baik, tak apa dengan masuk macam mana? Ambil wuduk, pergi makan nasi dulu, pergi buah dulu, baca Quran dulu, tak apa. Orang yang istihadah masuk waktu kena pergi ambil wuduk, lepas pada tu semayang terus. Lepas tu kali dia tunggu orang qomat lagu mana, hak tu dia panggil maslahat semaya, hak tu tak apa. Ni saja-saja pergi makan nasi, pergi iomo, kau dah pergi maiding, lepas tu nak semayang tak boleh dah. Karena syarat bagi orang yang istihadah ialah mualak. Mualak ni maksudnya macam mana? Tidak putus. Baik. Babu solah, bab semayang. Jadi kita yang menutup ni bab semayang. Lepas tu parti musolli pun semayang tak tau? Tak apa. Belajar banyak kali. Kita dalam penutup ni dia di detail jugalah ni baik. Tu dia. Siapa tepat dia insya-Allah kita akan bacalah. Okey? Okey, itu saja untuk pagi ini. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita jumpa semula pula tuan-tuan. Ada rezeki, ada keluangan masa, insya-Allah jumpa semula. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم